Baik, Assalamualaikum. Okey, untuk apa kita kongsian ni, kita buat cara mengeluarkan darah daripada ibu jari. So, benda-benda yang kita perlukan getah, ya, getah seluar yang ni. Kemudian kita ada pen untuk keluarkan darah kita guna untuk ni, pin untuk selalu orang guna untuk jarum, orang gunakan untuk cek masalah kencing manis. Ini hal-hal kita perlukan simple ya. Kaedah rawatan ni sangat-sangat baik untuk kita jaga tahap kesihatan kita secara alami. Kita buat sendiri dekat rumah kita, daripada dekat rumah. Okey, saya tunjuk cara buat dia. Kita guna getah. Okey. Getah hitam ni kita ketatkan ya. Sebelum tu kita selalunya kita tolak dulu. Saya dah urut-urut kaki tadi. Urut dulu. Kita tolak ke depan, kemudian kita lilitkan getah tu. Lilit getah sampai betul-betul dia akan naik warna gelap. Allah, dia akan naik color gelap sikit nanti. Okay. Pastikan ketat ketat betul-betul ketat. Okay. Kalau yang ada masalah kencing manis tu, kalau dah ada timbul gangren ataupun warna-warna coklat dekat kulit tu, saya tak berapa sarankan lah untuk buat benda ni. Ya, ni kita ni orang yang tak ada masalah kencing manis lah. Boleh nampak tak dia dari segi warna kulit dah mula berubah. Ni ada jambu sikit, tapi kalau yang ni dia dah mula gelap. So yang ni kita dah boleh cucuk dah ni. Dah boleh cucuk dah ni. Dia jadi ketat dah, dia jadi macam kembang macam tu. Kita nampak tak? Dia jadi macam ketat. Tu nampak dia gelap. Dia tekan tu dia dah lambat berbanding yang sebelah ni. Okey, yang ni kita dah boleh cucuk dah ni, insya-Allah. Okay. Cucuk dia tu bukan di tengah-tengah ni, bukan di tengah ni, tapi di atas ni sikit. Dia di bahagian atas ni sikit. Dia di atas ni sikit. Kita cucuk dia guna pen ni, pen yang ada jarum ni, kita cucuk dia di sebelah atas ni. Boleh 3 kali, 3 cucukan, 5 cucukan ataupun 7 cucukan ni. Boleh buat yang kita ini lah, suka kita untuk yang ni. Saya peringatkan lagi, bukan untuk orang yang ada masalah kencing manis ya. Kalau kencing manis ni bekam belakang boleh, insya-Allah, tapi untuk kaki ni saya tak sarankan lah. Tak sarankan. Kalau kencing manis yang peringkat awal boleh, tapi kalau dah ada masalah gangren ataupun bacaan dah sampai ni 7, 6 ke atas tu tak berapa ni lah. Kalau 7 tapi kulit tu cantik lagi, tak ada masalah gangren, boleh lagi, insya-Allah. Tapi kalau dah ada masalah gangren, dia tompok-tompok ya. Dia tompok-tompok dekat kulit tu, dia dekat betis. Jadi saya tak sarankan lah untuk buat benda ni. Yang ni saya tunjuk cara untuk ni. Bismillah. Kita guna ni. Bismillah. 5, 6, 7. Okey, boleh nampak tak? Dia keluar macam tu. Darah hitam. Nampak tak darah tu, dia warna hitam tau. Tu dia. Nampak tak darah tu gelap. Baguslah buat rawatan ni. Ini rawatan ni saya sebelum ni nampak ayah selalu buat. Sejak kecil lagi ayah yang selalu buat. Tak faham apa yang ayah buat kan. Tapi bila rasa kepala tak sedap, rasa berat, badan tak rasa tak ni, bagus, sangat bagus lah buat benda ni, insya-Allah. Sangat-sangat bagus lah. Nampak tak? Kita darah dia gelap. Okay. Kita tekan dia sampai dia berhenti tau. Dia akan berhenti sampai darah tu berhenti.
tekan. Sekali lama saya bagi balik sana. Kaki rasa gatal-gatal, dia darah kotor yang keluar jari tu. Seronok tu. Tekan lagi urut dia daripada belakang ni, atas pun kita tekan, boleh tolak ke depan. Sebab apa, di sini hujung ni dia berakhirnya urat arteri dan bermulanya urat vena. Dia poin ni sangat penting untuk kita ni. Ada lagi kita tekan sampai dia akan berhenti. Dia tak lama tau, dia tak lama. Dah mula berhenti dah darah. Dia dah mula berhenti. Sangat-sangat baguslah jadi keamalan insya-Allah. Untuk yang ada masalah darah tinggi, kolesterol, urik ni, baguslah jadikan amalan ni insya-Allah. Ada orang tanya berapa kali kita nak boleh buat selama selama seminggu. Kita boleh buat 2-3 kali seminggu pun boleh kalau ada masalah kesihatan, berkait lagi-lagi dengan darah tinggi dan kolesterol, urik tu boleh buat seminggu 3 kali pun boleh insya-Allah. Nak buat seminggu sekali pun boleh. Baik untuk ni yang ada migrain, yang berkait dengan saraf kepala, boleh buat ni insya-Allah. Dia dah berhentilah, tak tekan kuat pun dia tak keluar dah. Nampak tak? Dia dah berhenti dah. Nampak tak? Dia berhenti dah. Kita tekan macam mana pun dia tak keluar. Jadi itu je insya-Allah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, kongsi dengan kawan-kawan, semoga bermanfaat insya-Allah. Ini atas permintaan saudara kita, minta saya tunjuk demo macam mana cara untuk keluarkan darah daripada ibu jari. Alhamdulillah. Yang ni amalan yang saya selalu nampak asalnya daripada ayah, selalu buat. Ayah selalu buat ni, saya bubur minyak zaitun bubur minyak zaitun. Tak ada rasa apa pun. Tak ada rasa langsung, tak ada rasa apa sakit-sakit apa, tak ada langsung. Cucukkan tu tadi tak rasa apa pun. Selesa, sangat-sangat selesa. Dia dan merah jambu. Nampak tak perbezaan antara jari sebelah ni? Nampak tak? Nak buat jari lain ni pun boleh, tapi fokus pada ibu jari ni pun dah cukup baik untuk penjagaan kesihatan, baik untuk saraf yang ada darah tinggi. Nak buat 5 jari pun tak ada masalah, tapi lebih ramai yang termasuk ayah saya dan saya sendiri pun selalu amalkan ibu jari saja. Nak buat 5 pun boleh, 10 jari pun boleh insya-Allah. Bukan jari kaki, jari tangan pun boleh buat insya-Allah. Okey, itulah kaedah cara untuk keluarkan darah di bahagian jari-jari, darah kotor yang ada di dalam badan kita insya-Allah. Nampak kecil tapi kesan dia sangat bagus insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi di video yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum.